Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Aidil Sahrudin di Buletin Didik. Sebanyak 73,386 permohonan pendaftaran ke tahun 1 bagi sesi persekolahan 2027 diterima Kementerian Pendidikan KPM membabitkan kanak-kanak kohort 6 tahun setakat 24 Jun lalu. Menteri Pendidikan Fadina Sidik berkata secara keseluruhan jumlah permohonan pendaftaran tahun 1 2027 sebanyak 478,419 permohonan meningkat lebih 12% berbanding enrolmen tahun 1 2026. Menurut Fadina, kadar pendaftaran semasa tidak wajar ditafsirkan sebagai kegagalan atau penolakan terhadap dasar ini, sebaliknya kerana keputusan ibu bapa untuk mendaftarkan anak mereka. Ia dipengaruhi oleh pelbagai pertimbangan khususnya kesediaan anak, keadaan keluarga dan kefahaman terhadap pelaksanaan secara pilihan. Malah katanya dalam konteks angka, sekitar 400,000 orang merupakan unjuran potensi keseluruhan kohort 6 tahun dan ia bukannya sasaran pendaftaran yang perlu dicapai pada 2027. Jelas beliau, KPM melihat 73,386 permohonan itu sebagai penerimaan awal yang positif bagi tahun pertama pelaksanaan secara pilihan. Fadina berkata demikian dalam jawapan bertulis berhubung pertanyaan Senator Husin Ismail di Dewan Negara Isnin lalu. Ia berhubung unjuran pelaksanaan polisi kemasukan murid tahun 1 usia 6 tahun. Pendekatan itu, ujar beliau, memberi ruang kepada ibu bapa membuat keputusan berdasarkan kesediaan anak masing-masing, di samping membolehkan kementerian melaksanakan dasar secara berfasa dan teratur. Tambah beliau, sebagai tahun pertama pelaksanaan secara pilihan, sebahagian ibu bapa mengambil pendekatan berhati-hati dan memilih untuk mengekalkan umur kemasukan sedia ada berdasarkan pertimbangan terhadap tahap kesediaan anak masing-masing. Lawatan mengejut ke sekolah bukan sahaja bagi menyantuni warga sekolah, malah tinjauan itu dijadikan sebagai platform untuk melihat sendiri suasana pembelajaran dan pengajaran PDP di sesebuah sekolah. Pagi tadi, Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad berkesempatan mengadakan lawatan mengejut ke Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur. Beliau dalam satu hantaran di Facebooknya berkata, lawatan itu bagi meninjau keadaan sekolah serta melihat sendiri suasana operasi harian PDP. Katanya, lawatan ini juga menjadi ruang untuk mendengar sendiri pandangan, pengalaman dan aspirasi daripada warga pendidik serta para murid. Setiap maklum balas yang dikongsikan menurut beliau amat bermakna sebagai asas untuk terus memperkukuh ekosistem pendidikan yang kondusif, selamat dan berkualiti demi kesejahteraan serta kecemerlangan anak-anak murid. Semalam, beliau turut berkesempatan meninjau SMK Seksyen 7 Shah Alam Selangor. Pertemuan dengan warga sekolah tersebut memberi peluang untuk beliau berinteraksi bersama dengan para murid dan juga guru selain mendengar pandangan serta berkongsi aspirasi mereka. Dalam perkembangan berkaitan, inisiatif sama turut dilaksana oleh Bahagian Pendidikan Islam BPI Kementerian Pendidikan KPM. Setelah beberapa siri lawatan mengejut di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, kali ini tiba pula giliran Sekolah Agama Menengah Bandar Baru Salak Tinggi atau SEMBAS. BPI KPM di Facebooknya berkata, lawatan mengejut ke sekolah ini bagi melihat dengan mata sendiri, mendengar suara warga sekolah dan merasai realiti yang dihadapi mereka setiap hari. Tinjauan oleh pengarah BPI Omar Saleh Isnin lalu dilakukan ketika peperiksaan percubaan sijil pelajaran Malaysia SPM berlangsung. Ia sekaligus memberi gambaran sebenar suasana operasi sekolah serta kesiapsiagaan warganya dalam memastikan peperiksaan berjalan lancar. Tindakan ini selari dengan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 yang diterjemahkan melalui tindakan dan keprihatinan, iaitu menyediakan ekosistem pendidikan selamat, selesa, membina potensi setiap anak murid. Usaha memperluas penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI dalam sistem pendidikan terus diperkukuh bagi melengkapkan murid dengan kemahiran digital masa hadapan. Inisiatif itu direalisasikan menerusi kerjasama strategik antara Yayasan Didik Negara YDN dan sebuah syarikat teknologi tempatan bagi memperkenal platform Pintar IEL kepada sekolah berasrama penuh SBP.
Pelaksanaan platform pintar ini akan menjadikan semua SBP di seluruh negara sebagai lokasi perintis bagi pengenalan AI in Student Learning Environment (AIL). Platform AIL memberi tumpuan kepada pembentukan potensi murid termasuk memperkukuh daya tahan emosi, kemahiran metakognisi iaitu keupayaan seseorang untuk memahami, mengawal dan menilai proses pemikirannya sendiri serta keupayaan kepimpinan. Selain itu, AIL turut menyokong pemerkasaan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM dengan menggalakkan penglibatan aktif murid. Dalam aspek keselamatan pula, YDN menjelaskan pelaksanaan konsep AI berdaulat, Sovereign AI, akan memastikan pelindungan data pribadi serta keselamatan psikologi murid mengikut kesesuaian umur. Menurut YDN, keseimbangan antara teknologi dan kesejahteraan murid amat penting bagi melahirkan generasi masa depan yang berdaya saing serta beretika. 3 hari berlalu, namun bahang perlawanan akhir Piala Dunia 2026 masih terasa. Perlawanan yang ditonton bukan sekadar bersorak menyokong pasukan pilihan, malah ia turut disematkan dengan nilai murni menerusi penganjuran kutipan membantu pembangunan sekolah. Projek ini sebahagian inisiatif keusahawanan sosial yang dilaksana untuk menyemarakkan semangat perpaduan dan nilai murni dalam kalangan rakyat Malaysia. Kali ini, program tersebut dinamakan Legend United for SMK Bario bagi membantu pembangunan sekolah terbabit yang mempunyai kira-kira 130 orang murid. Sempena perlawanan akhir Piala Dunia Isnin lalu, kutipan diadakan untuk sekolah berkenaan. Antara yang menggerakkan inisiatif murni ini termasuklah legenda bola sepak tanah air Datuk Santosh Singh dan Datuk Soh Chin Aun. We went to Barrio and we look at the school and then we help them out. And I think ini sumbangan yang amat bagus sekali untuk sekolah yang dekat Barrio. Usaha ini adalah inisiatif syarikat korporat untuk sama-sama membantu pihak kerajaan memajukan bidang pendidikan. I think bukan hanya kerajaan hanya membantu, kita sebagai swasta mesti bekerjasama dengan kerajaan apa yang kita boleh bantu walaupun sedikit, lama-lamanya selesai masalah juga. Seramai 18 orang kanak-kanak dari sebuah prasekolah di Klang, Selangor berpeluang merasai pengalaman menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam tren LRT Laluan Shah Alam atau LRT3 baru-baru ini. Peluang itu dimanfaatkan menerusi tawaran perkhidmatan tersebut secara percuma selama sebulan yang berakhir pada 31 Julai ini. Inisiatif itu menjadi platform menyemai semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda melalui pelbagai aktiviti serta mempelajari etika berada di stesen dan tata cara menggunakan pengangkutan awam secara berhemah. Selain guru, program ini turut disertai ibu bapa dan penjaga. Kami amat merasa bersyukurlah dengan adanya projek seperti ini. Anak-anak ataupun kami semua di tingkat lapangan ini dapat merasai, dapat memudahkan pergerakan dan juga orang kata memendekkan masa perjalanan dan sebagainya, insya-Allah. LRT3 bukan sekadar menambah rangkaian pengangkutan awam, malah memberi pendedahan awal untuk membudayakan kemudahan itu dalam perjalanan harian yang lebih lancar dan lestari. Hari ini kita bawa anak-anak untuk naik tren LRT3, satu kemudahan yang dah disiapkan oleh kerajaan dan kita pun dapat melihat kanak-kanak, anak-anak berasa sangat seronok dan ini juga satu kemudahan yang cukup baiklah terutama untuk mengatasi kesesakan lalu lintas. Ada banyak first time naik train, mereka excited, cikgu-cikgu pun explain semua macam mana nak naik semua. So train LRT ni senang untuk orang dekat-dekat kat sini, ada budak-budak stay kat sini, dia cakap ada rumah saya kat sini, rumah saya kat sini. So dia orang senang nak naik train, tahu nak naik train macam mana. Perjalanan dalam tren bertambah ceria apabila si cilik turut menggamatkan lagi suasana dengan alunan lagu Negeri Selangor serta lagu kanak-kanak. Aktiviti ini menjadikan pengalaman pertama mereka menaiki LRT3 lebih bermakna di samping memupuk semangat patriotik dan mengeratkan hubungan sesama rakan.
Gempa berkekuatan 5.7 magnitud yang melanda bahagian utara Sumatera Indonesia pada jam 12.18 tengah hari ini turut dirasai penduduk di beberapa kawasan di pantai barat Semenanjung Malaysia, antaranya Petaling Jaya, Kajang, Puchong, Klang dan Selayang. Rata-rata penduduk negara yang mendiami sekitar kawasan di Lembah Kelang turut berkongsi pengalaman mereka di laman sosial dengan gegaran dikatakan berlaku hampir 10 saat. Orang awam di kawasan penempatan tinggi turut mendakwa merasai pergerakan beberapa perkakasan di sekitar mereka. Bagaimanapun tiada laporan kecederaan diterima setakat ini. Jabatan Meteorologi Malaysia (Met Malaysia) memaklumkan gempa bumi bermagnitud 5.7 itu berpusat 55 km barat daya Langsa Indonesia dengan kedalaman 10 km. Gegaran dirasai di Aceh Utara, Tenggara, Barat Daya dan Timur serta kawasan lain seperti Lok Semaweh dan Benar Meriah. Tiada ancaman tsunami dijangka berlaku susulan kejadian itu. Sementara itu di Indonesia, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik BMKG memaklumkan sehingga jam 11.30 pagi waktu Indonesia Barat, satu gempa bumi awal bermagnitud 3.8 serta dua gempa bumi susulan dengan magnitud terbesar 4.3 telah direkodkan. Justru, agensi itu akan terus memantau aktiviti gempa bumi susulan serta sentiasa mengemaskini maklumat kepada pihak berkaitan dan orang ramai. Fenomena bioluminescent kini menjadi bualan ramai selepas muncul di beberapa pantai terkenal dalam negara, antaranya di pantai Teluk Sisik dekat Kuantan, Pahang. Keindahan cahaya yang dikenali sebagai air mata biru itu turut dilihat di beberapa lokasi lain termasuk Pantai Tembeling dan Pantai Balo. Tidak hairanlah ada pengunjung sanggup datang dari pelbagai daerah dan negeri semata-mata untuk menyaksikan sendiri fenomena istimewa ini. Bioluminescent paling sesuai dilihat sewaktu tiada sinaran bulan ketika langit mendung serta air pasang penuh. Fenomena air mata biru ini terjadi hasil tindak balas jutaan organisma mikroskopik Dinoflagellata yang mengeluarkan cahaya biru apabila terkena pergerakan ombak. Kemunculannya sukar diramal, namun lokasi Teluk Sisik dikatakan kondusif bagi spesies plankton berkenaan. Panjang hidup kat Kuantan 19 tahun ni tak pernah lagi. Ni first time. And 2-3 hari ni banyaklah post pasal benda ni. Teruja sangat. Kita nak saksikan sendiri depan mata kocikan air biru tu. Nampak sikit-sikit. Dia kena ke depan lagi. Nampaklah gelap dalam gelap. Nampak. Fenomena air mata biru sebelum ini turut dilaporkan berlaku di beberapa perairan Malaysia, antaranya Pulau Sembilan di Perak, perairan Mersing di Johor serta Pantai Tusan Miri di Sarawak. Sementara itu, jika di luar negara, antara lokasi terkenal Kepulauan Matsu Taiwan, Pulau Vadu di Maldives, Mosquito Bay di Puerto Rico dan Pantai Aichi di Jepun. Bertemu kembali. Lebih 2,030 isi rumah terputus bekalan elektrik susulan kebakaran hutan di Var, Tenggara, Perancis. Bencana itu turut memaksa kira-kira 400 orang penduduk berpindah ketika pasukan penyelamat terus bertungkus lumus mengawal api yang semakin marak. Kebakaran yang tercetus pada Selasa itu setakat ini memusnahkan kira-kira 1,700 hektar kawasan hutan. Ia membabitkan ancaman kepada beberapa perbandaran termasuk Cotignac, Correns serta Montfort-sur-Argens. Bagi menanganinya, seramai 900 anggota bomba bersama 350 kenderaan kecemasan dan 60 anggota pasukan keselamatan digerakkan ke lokasi. Usaha itu turut melibatkan operasi udara dengan lebih 100 pelepasan air dibuat menggunakan 8 pesawat Canada Air, 4 helikopter pemadam kebakaran dan 2 pesawat Dash sebelum terpaksa dihentikan sementara akibat penglihatan terjejas. Kebakaran hutan ini dipercayai bermula di sebuah kawasan lapang sebelum ia merebak ke kawasan berbukit dan berhutan berhampiran tulung. Sejak beberapa minggu lalu, Perancis berdepan kebakaran hutan hampir setiap hari yang dipacu gelombang haba serta kemarau berpanjangan. Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez berkata hampir 40,000 hektar kawasan hutan di seluruh Perancis terbakar sejak awal tahun ini, melebihi jumlah keseluruhan kawasan yang terbakar sepanjang tahun lalu.
Sekumpulan pelajar dari Belanda berjaya menghasilkan sebuah prototipe ambulan berkuasa solar dipercayai yang pertama seumpamanya di dunia. Inovasi itu dibangunkan bagi meningkatkan kebolehcapaian perkhidmatan kesihatan khususnya di kawasan pedalaman yang sukar diakses sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api dan bekalan elektrik. Dinamakan Stella Juva, ambulans 2 tempat duduk itu dilengkapi dengan panel solar yang dipasang di atas bumbung kenderaan. Ia bukan sahaja digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik bagi menggerakkan ambulans tersebut, malah membekalkan sumber tenaga kepada pelbagai peralatan perubatan dan kecemasan. Kenderaan ini mampu memecut sehingga selaju 120 km sejam dengan jarak perjalanan mencecah 715 km untuk sekali charge. Tenaga yang disimpan di dalam bateri ambulans ini juga membolehkan ia terus dipandu walaupun pada waktu malam, cuaca mendung ataupun ketika sumber cahaya matahari terhad. Berbeza dengan ambulans konvensional, Stella Juva direka untuk membawa perkhidmatan perubatan terus kepada pesakit dan bukan sebaliknya. Ia dilengkapi dengan pelbagai alat perubatan canggih, antaranya mesin Sinar X bagi saringan batuk kering, pengimbas ultra bunyi bagi rawatan kepada ibu hamil, kit bantuan kecemasan, mesin defibrillator luaran automatik AED serta turut mempunyai ruang penyimpanan vaksin dengan tetapan suhu. So in August we are planning to go to Kenya to test our car. So where we want to go is to go to field locations that NGO MREF Health Africa would go to. So that's places where the delivering of the health really happens. And that's, for example, on off-road dirt roads that we need to drive on, and that's the people where this healthcare is needed most. Prototipe itu berjaya disiapkan dalam tempoh setahun oleh pasukan yang terdiri daripada 23 orang pelajar. Mereka berharap inovasi itu dapat dikembangkan lagi menerusi kerjasama bersama pihak industri agar lebih banyak komuniti terpencil di seluruh dunia dapat menikmati manfaatnya. So we were very honored that Solar Team Eindhoven approached us with their idea, and they are building a solar-driven ambulance, and it can really contribute to the issue that many African countries have, is that the distance between very remote villages and healthcare facilities is really big. There's little public transportation, fuel is very expensive, electricity networks are unreliable. So a really cool innovation like the Stella Juva can help us solve such big challenges in healthcare delivery. Perkembangan badminton terbuka China 2026. 5 lagi pemain negara beraksi pada pusingan pertama hari ini. Meneruskan kemarahan ke pusingan kedua, bergu campuran profesional Goh Sun Wat Shivanlai dan gandingan wanita Pelitan Mtina. Tersingkir awal pada terbuka Jepun minggu lalu bagaikan memberi motivasi buat Pelitina menentang bergu Jepun Ririna Hiramoto Kokona Ishikawa petang tadi. Gandingan nombor 5 dunia itu cuma memerlukan 32 minit untuk memastikan tempat ke pusingan kedua menerusi kemenangan 21-16, 21-12. Lawan mereka esok berkemungkinan besar satu lagi pasangan Jepun Rui Hirokami Sayaka Hobara. Terdahulu bergu campuran profesional Goh Sun Wat Shivanlai meneruskan kemarahan ke pusingan kedua menewaskan pasangan Jepun Hiroki Midorikawa Misaki Matsumoto. Pasangan suami isteri yang menduduki ranking ke-12 dunia itu bagaimanapun dipaksa bekerja keras. Lawannya sekadar di kedudukan 420 dunia memberi tentangan hebat sebelum tewas 15-21, 21-16, 19-21. Pusingan kedua esok, bergu negara menentang wakil tuan rumah yang juga pilihan kelima kejohanan Guo Xinhua Chen Fanghui.
Sementara itu, cabaran perseorangan wanita negara di Gimnasium Pusat Sukan Olimpik Changzhou berakhir selepas tewasnya Wong Ling-ching. Pada pusingan pertama, Ling-ching ranking ke-37 dunia yang berdepan pemain Korea Sim Yoo-jin bermula meyakinkan menang 21-17. Namun lawan yang juga pemain nombor 15 dunia bangkit memenangi dua set berikutnya 21-16, 21-17 pada perlawanan yang berlarutan selama 50 minit itu. Semalam, Kay Letshana turut gagal melepasi pusingan pertama. Pada pertemuan sulung menentang pemain Amerika Syarikat Beiwing Zhang itu, Letshana tewas 16-21, 15-21. Malaysia memulakan misi memburu 5 pingat emas pada Tamasya Sukan Commonwealth Glasgow yang bermula esok. Kontingen negara dibarisi 59 atlet termasuk 22 atlet para akan beraksi dalam 8 daripada satu acara sukan yang dipertandingkan pada saingan yang berlangsung dari 23 Julai hingga 2 Ogos nanti. Pemain bowling padang negara Izzat Syamil Zulkifli akan menjadi atlet Malaysia pertama memulakan cabaran apabila beraksi dalam acara perseorangan lelaki di Scottish Event Campus SEC Centre esok. Apa yang pasti, suntikan moral buat pemain bowling padang negara apabila buat pertama kalinya dalam sejarah Sukan Commonwealth, penganjur dengan kerjasama bowling dunia memberikan pengiktirafan menamakan gelanggang-gelanggang pertandingan bersempena 4 legenda. Ia termasuk bekas jago negara Siti Zalina Ahmad bersama-sama David Bryan dan Alan Faulkner dari England serta ikon Wales Robert Wheel. Sebagai rekod pada Tamasya di Birmingham 2022, Malaysia meraih 7 pingat emas, 8 perak dan 8 gangsa. Begitupun cabaran kali ini berbeza apabila badminton, gimnastik berirama, terjun dan squash antara sukan yang tidak dipertandingkan. Piala Dunia 2026 yang berakhir Isnin lalu menyaksikan 9 negara mewakili benua Asia. Bagaimanapun, cabaran yang ditampilkan agak hambar, cuma 2 yang berjaya melepasi saingan kumpulan. Daripada 9 pasukan, hanya Jepun dan Australia yang layak ke pusingan 32. Iran dan Korea Selatan mengharapkan tuah pasukan ketiga terbaik daripada 8 kumpulan akur tersingkir. Manakala Arab Saudi, Iraq, Qatar, Uzbekistan dan Jordan masing-masing berada di tangga tercorot kumpulan. Jepun membanggakan Asia apabila memaksa juara 5 kali Brazil bekerja keras pada aksi pusingan 32. Mendahului 1-0, skuad yang dikenali sebagai Blue Samurai itu akhirnya tewas 1-2. Sementara Australia mencemaskan Mesir apabila terikat 1-1 sehingga berakhir masa tambahan. Namun, nasib menyebelahi Muhammad Salah dan rakan-rakan yang menang penalti 4-2. Iran pula mendapat pujian ramai meskipun pelbagai sekatan yang dilakukan penganjur Amerika Syarikat, skuad bimbingan Amir Galinoy tetap cekal memberi cabaran. Cuma mereka tidak bernasib baik gagal ke pusingan 32 meskipun tidak tewas pada saingan kumpulan. Sementara Iraq, Uzbekistan dan Jordan mengakhiri kempen dengan tewas ke semua perlawanan kumpulan untuk menghuni tangga tercorot. Manakala Qatar mencipta kekalahan yang memalukan, tewas 0-6 di tangan Kanada dalam kumpulan B. Kekalahan kedua terbesar selepas kemenangan 7-1 Jerman ke atas pendatang baru Curaçao dalam kumpulan E. Selepas 23 edisi, pencapaian terbaik wakil Asia masih milik Korea Selatan yang menduduki tempat keempat pada Piala Dunia 2002 di arena sendiri. Pada perlawanan penentuan kedudukan ketiga, Korea tewas kepada Turki 2-3. Paparan perarakan badan beruniform dan pertunjukan udara sempena Hari Kebangsaan Belgium mengakhiri buletin didik. Acara tahunan yang dihadiri ribuan rakyat itu diserikan keberangkatan Raja Philip bersama anggota keluarga diraja negara itu. Saya Aidil Sahrudin, salam hormat. Assalamualaikum.